Belajar Mandarin bersama Liz. Hai kawan-kawan, kembali kita ke rancangan pembelajaran bahasa Mandarin iaitu Belajar Mandarin bersama Liz. Dalam video pertama, kita telah belajar dua kosakata iaitu 我是. 我是. 我是 membawa maksud saya ialah. Dua kosakata ini amat berguna bila kita nak memperkenalkan diri pada orang lain. Katanya, orang tanya, siapa anda? Anda boleh kata 我是 Liz. 我是 Siti. 我是 Ahmad. 我是 Saiful. Dan setelah belajar kosakata iaitu 我 iaitu kata ganti nama pertama saya, dan sekarang kita nak belajar kata ganti nama kedua iaitu anda atau awak, ni dan juga dia iaitu ta, ni dan ta. Jom kita belajar lebih mendalam lagi. Kita telah belajar saya, 我, dan apa kata dengan awak dan dia. Awak dalam bahasa Cina ialah ni, ni, ne ini, ni. Dan ni ini dalam nada ketiga, ni. Bagaimana kita boleh ingat tulisan ini adalah awak? Bila kita bercakap bertutur dalam bahasa Malaysia, kita nak cakap benda-benda yang dekat saja, kita akan apa ni? Apa ni? Jadi, Liz menggunakan cara ini untuk memudahkan kawan-kawan semua ingat perkataan ini, ni, ni. Dia pula bila kita kata, mana dia? Dia di mana? Dia. Nada kita akan tinggi. Ta, dia. Tengok jauh sangat orang itu ta, ta. Dan ta, dia ini bagi nada pertama. Ta, tengok ada jauh sekali. Kalau kawan-kawan kiranya kita observe dua tulisan Cina ini sama. Kan ini sama. Dia membawa maksud orang. Orang Nanti dalam bahagian mengenali tulisan Cina, Liz akan menjelaskan lebih lanjut lagi Dan hari ini kita telah belajar dua kata ganti nama yang lain iaitu ni dan ta. Kita buat ulang kaji sedikit wo shi Liz. Saya ialah Liz. Dan awak dekat ni, awak, shi siapa nama? Siti. Ni shi Siti. Kiranya saudari nama Siti lah. Kiranya saudari nama Fatimah. Ni shi Fatimah. Dan apa kata dengan dia? Dia jauh sangat ta shi.